Kalau nak beli emas, jenama apa pun tak kisah sebenarnya, asalkan emas itu tulen. Dan pastikan emas ni memenuhi 5 ciri yang penting menurut guru saya ada ditulislah dalam buku wang emas ini. Kita kena tengok dia punya harga per gram antara yang terendah lah. Kita cek, kita bandingkan dan kita tengok dia punya kadar spread tak terlalu besar, supaya at least kita dalam 2 ke 3 tahun kita dah untung. Dan spread yang terbaik adalah bawah daripada 10%. Yang ketiga, kita tengok ada cawangan yang banyak tak, supaya mudah kita nak pajak, nak jual mudah. Sebab tempat terbaik kita nak jual emas adalah tempat kita beli supaya dapat harga yang tertinggi. Yang keempat, dia punya stok sentiasa ada. Contoh harga emas tengah murah hari ni, RM670 segram. Kita boleh beli emas dengan lebih banyak. Sebab banyak syarikat, banyak kedai emas yang mana kita nak beli emas tapi stoknya tak ada sebab dah habis dah. Contoh harga emas tengah murah ni RM670 segram. Kemudian bila kita pergi kedai emas, kita nak beli, stok tak ada. Bila harga emas dah naik 700, 800, barulah stok ada. Kan rugi kat situ. Yang kelima, ciri yang paling penting, jaminan syarat jual beli balik emas tersebut. Sebab banyak syarikat emas yang kadang-kadang boleh jual, tapi nak beli tu dia kena tengok resit, kena tengok keadaan emas tersebut, patah ke, kemek ke dan sebagainya. Jadi bila beli emas calar, kemek ke, dia akan tolak spread yang agak besar. Jadi kita rugi. Jadi kita kena tengoklah 5 ciri penting ni secara menyeluruh. Bukan tengok harga semata-mata, bukan tengok jenama semata-mata, tapi kena tengok 5-5 sekali secara serentak. Bila kita dah tahu perkara ni, baru kita boleh tentukan yang mana yang terbaik. Siapa yang nak mulakan simpanan emas dengan public gold, boleh pergi dekat profil saya, boleh tekan link ni bio, saya akan bantu sebaiknya.